إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم افتح قال المؤلف رحمه الله وسعتك أولو الألباب dan ada pun takut maka menanggung bahawa adalah ia pada menyempurna akan dia dan menunai akan dia atas jala dan haknya dan qabul Allah akan dia. Ini sambungan minggu lepas. Dan lepas kita buat ibadah, ada kalanya buat ibadah ni tak peduli lah Allah terima ke tak terima, balas mana ke sudah ada akhirat, tak ambil kisah, ada juga balas tu. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia nasihat kepada kita, semoga ibadat yang kita laksana, ibadat yang Allah terima, ada ganjaran di sisi Allah di akhirat lah. Sambungannya, dan ada pun takut yang ditakut akan Allah. Buat ibadat ada perasaan takut kepada Allah. Sudah buat ibadat ada perasaan takut kepada Allah. Takut Allah tak terima, takut tak sah ibadat, takut Allah tak terima, macam-macam mari perasaan takut di hati selepas buat amal. Apa perasaan takut ni maka menanggunglah dia bahawa adalah dia seseorang pada menyempurna akan dia akan khawatir kebajikan. Jadi sekiranya sama lagi dia menunai akan dia akan khawatir kebajikan atas jalan yang dijalannya betul dan haknya hak kebajikan dan qabul Allah yang diterima oleh Allah akan dia akan kebajikan. Jadi baiklah. Jadi selepas daripada kita buat amal ibadat, contohnya sudah semaya, ada bagi perasaan takut kepada Allah, berdetik di hati, bertanya-tanya di hati, Allah terima ke semaya aku ni? Balas mana penduduk ke semaya aku di sisi Allah di akhirat kelak? Adakah aku semaya ni betul dengan hak Tuhan nak? Adakah semaya aku ni betul dengan hak Nabi wayat? Allah terima ke tak terima? Ada perasaan sedemikian selepas daripada kita buat ibadat. Itu menandakan rohani kita atau hati kita sudah ada kemajuan dalam bab tasawuf. Sudah buat ibadat, sama ada ibadat semaya ke ibadat umrah ke ibadat haji, hati ini merenung atau tertanya-tanya Allah terima ke ibadat haji. Aku buat ni betul ke tak betul dengan Allah nak? Ada perasaan sedemikian, itulah tanda hati kita sudah maju, sudah ada peningkatan dalam bab rohaniah. Kadang-kadang kita buat ibadat kita tak ambil kisah pun benda begini. Sudah semaya tak ada pun perasaan, tak ada tertanya-tanya di hati sendiri Allah terima ke tak terima. Sudah buat ibadat tak ada perasaan takut kepada Allah. Buat ibadat ni tak ambil kira dah betul ke tak betul, sah ke tak sah. Ada juga sedemikian. Kebiasaannya kita, bila kita sibuk, longgar, ibadat tu kita buat, oleh kerana sibuk sangatlah kita tak peduli ke ibadat kita ni Allah terima ke tak terima. Tak ada perasaan takut terhadap Allah. Kita tahu sekadar nak laksana perintah Allah. Kemudian perasaan terima ke tak terima tak mari di hati.
Ini menanda hati kita masih jauh dengan Allah. Boleh jadi kita buat ibadat itu kerana biasa. Boleh jadi kita buat ibadat kerana biasa. Sepatutnya kita buat ibadat bukan sekadar biasa, bukan biar ada rasa pula. Zaut yang dirasa. Usaha agar ibadat kita ni ada rasa. Rasa apa? Rasa takut kepada Allah. Dan ada pun Perlihatnya kesudahan itu, maka dengan bahawa melihat dia yakin, yakni melihat dengan hati, dia yakin bahawasanya kebajikan dan cerdik dan ihtimal, yakni menangguhlah ia sebab melihat akan pahala pada kesudahan ibadat. Selanjutnya, hati kita setelah beribadat mengharap dan mengintai-intai pahala daripada Allah, dan harap pahala, maka ketahui olehmu yang demikian itu diberi taufik insya-Allah. Maka ketahui olehmu yang demikian tersebut, demikian ada perasaan takut kepada Allah. Begitu juga mengharap dapat pahala daripada Allah. Mudah-mudahan kita diberi taufik insya-Allah. Maka inilah yang diperhimpunkan tersebut, jumlah fusul, yakni pasal-pasal yang jika ia lazim bagimu, wahai salik, wahai awliya yang beribadat kepada Allah, mengenal akan khawatir pada pasal khawatir. Bila kita mengenal, maka berhera olehmu akan khawatir, dan baik-baik pilih padanya, yakni perhati dengan halus-halus pada yang sekuasanya. Maka bahawasanya pasal yang tiga ni, maka bahawasanya daripada ilmu, yakni ilmu yang halus, dan asrar, yakni rahsia-rahsia yang mulia-mulia. Betullah orang yang ada perasaan di hati semasa buat ibadat atau setelah selesai buat ibadat, orang ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari segi rohaninya ada kemajuan. Pada bab ini bab khawatir, wallahul muwaffiqu bi fadli, dan Allah Taala lah yang memberi taufik dengan kemurahannya, kemurahan Allah. Lepas tu dia ada bab buat ibadat. Walaupun banyak kita buat, jangan kita berasa banyak. Ada bab ibadat, bab kebaikan, bab kebajikan, walaupun banyak, jangan kita rasa banyak. Kalau kita tak tahu lagi adakah yang kita buat banyak tu Allah Ta'ala terima belakang, atau Allah Ta'ala tolak belakang, atau Allah Ta'ala terima separuh, tolak separuh, atau kita dah buat di diri atas dunia, tak ada sampai di akhirat lagi. Kita dah berasa banyak dah buat, kita tak sedar bekat yang kita isi ibadat tadi diri benda-benda atas dunia. Kalau bekat yang kita isi tu bocor, lebih ibadat kita kok lebih-lebih bocor tu lah. Klik di akhirat, kosong bekat kita. Cari-cari tak jumpa, tak faham mana. Itu yang kita takut dalam beribadat. Wa amma faslul hiyali wal mukhada'ati minasyaitani famujra zalika. وأما فصل الحيل والمخادعات من الشيطان فمجرى ذلك. Dan adapun pasal atau penceraian, tipu daya dan mukhada'ah. Mukhada'ah ni pun tipu daya juga, atas tafsir daripada syaitan. Maka perjalanan yang demikian itu, dan misalnya, baiklah. Sekarang Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala nak bicara pula tipu daya syaitan dalam ibadat kita. Misalnya bahawasanya melawan bagi syaitan serta anak Adam di dalam PL ta'ah. PL yakni perbuatan.
dalam perbuatan taat, yakni taat kepada Allah daripada 7 wajib, yakni 7 jalan. Jadi baiklah, syaitan akan goda kita dalam ibadat kepada Allah. Syaitan akan menggagal kita daripada buat ibadat kepada Allah. Sebab itulah nak selamat diri daripada godaan syaitan, kita kena tahu tipu daya syaitan. Pertama, bahawa ditegah akan dikau daripada taat kepada Allah. Pertama sekali, syaitan akan berusaha sungguh-sungguh untuk mendekat kita daripada taat kepada Allah. Sebab tu kadang-kadang berasa malah kita nak buat ibadat. Berasa malah. Orang yang berasa gaji, alhamdulillah ada taufik hidayah daripada Allah. Ada kekuatan nak menolak perasaan malah. Bagi orang yang iman lemah, maka bagi perasaan malah nak buat ibadat. Maka jika dipelihara Allah Ta'ala, sekiranya Allah jaga kita daripada tipu daya syaitan, ditolaknya akan syaitan. Balah mana nak tolak tipu daya syaitan? Dengan bahawasanya berkata, yakni kita kata bagi syaitan, kata balah mana bahawasanya aku sangat berkehendak kepada yang demikian itu, demikian taat. Tak dapat tiada, mesti kita dikena taat kepada Allah. Hari kadang-kadang jalan pertama, syaitan mari bisikkan hati kita, tak payahlah sembahyang, tak payahlah mengaji agama, tak payahlah duduk tempat orang mengajar. Macam-macamlah syaitan dia goda kita. Maka kita kena jawab godaan tersebut. Jawab kalah mana kata Imam Ghazali. Jawab dalam hati kita, kok mana pun aku nak buat ibadat kepada Allah. Kerana apa? Kerana ibadat ni bekal aku daripada dunia yang fani bagi akhirat. Kerana taat kepada Allah ni merupakan bekalan kita nak kelak ke akhirat. Kerana bekal aku jadi bekalan daripada ini dunia yang fana menuju bagi akhirat. Iaitu akhirat ni yang kekal, negeri yang kekal. Kerana tiada kesudahannya akhirat. Itu jawab gitu kepada syaitan. Bukanlah kita kata, hei syaitan gitu, dah. Syaitan pun tak kata, hei jangan buat ibadat, tak ada bunyi hei ke apa. Cuma bisikan ada. Syaitan mari dengan bisik, kita pun kalah dengan bisik juga lah. Jadi perasaan malah nak buat ibadat atau taksir buat ibadat itu bisikan syaitan. Maka kita kena tolak bisikan tersebut. Kita kena jawab, dia kata, jawab dalam hati kita. Aku ni ke mana-mana kena ada bekal untuk beli ke akhirat. Kerana dunia yang tempat aku duduk di sementara, akhirat aku nak ini kekal selama-lama. Itu jawab gitu kepada syaitan. Atau gunung fikir dunia mazra'atul akhirah, lada bagi akhirat. Itu syaitan yang menggoda kita, menipu kita daripada melakukan ibadat. Selain daripada dia goda kita buat maksiat, dia goda juga kita daripada jangan buat ibadat. Sebab tu syaitan ni dia tahu mana tempat kita lemah. Kadang-kadang kita ni ada tempat lemah, ada tempat kuat, ada tempat lemah. Dari segi sembahyang Jumaat, oh itu wah iman kita. Dia tempat mengajar, wah iman kita. Baca Quran, wah iman kita. Tempat kuat, syaitan lemah nak goda kita. Namun dalam kehidupan kita ada tempat kita lemah. Tempat lemah tu lah menjadi pintu bagi syaitan untuk merosak kita. Syaitan dia kenal mana tempat kita lemah, maka untuk lemah tu lah dia akan masuk. Dia masuk melalui pintu kelemahan lah
untuk nak menjatuh kita derhaka kepada Allah. Ini dan syaitan dia tahu mana tempat kita dewa, mana tempat kita lemah. Salur itulah dia masuk, hasil itulah daripada kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati baik, hati tolaklah goda syaitan. Ingat bahasa kita perlu kepada bekal, kerana akhirat ini negeri yang kekal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang mukmin, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Hendak dilihatlah oleh tiap-tiap seorang daripada kamu apa bekalan yang kamu cari untuk besok hari, yakni hari kiamat. Allah Ta'ala sebut kiamat ni besok. No'aya kata dekatnya dengan kematian. Liwadin bagi besok hari. No'aya kepada kita betapa dekatnya kematian. Cuba kita renung apakah bekalan kita. Sudahkah kita buat berbekalan? Banyak ketidakbekalan kita. Dan bekalan kita buat ni pada mana di sisi Allah. Allah terima ke tak terima tak tahu lagi. Tapi perasaan takut tu kena ada. Perasaan harap Allah terima tu kena ada. Itu kena ada sedemikian. Itu dalam beribadah. Lepas kata Abdullah ibn Umar, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamut abada." Buat kerjalah untuk hidup dunia selama-lama, dan beramallah untuk akhirat seolah-olah kamu mati besok hari. Untuk hidup dunia ni seolah buat kerja untuk dunia seolah kita hidup selama-lama. Maknanya untuk agenda dunia ni tak payah gaduh sangatlah. Program ke dunia, agenda ke dunia tak payah kita bergaduh-gaduh sangat. Tunda-tunda pun tak apa pun dunia ni seolah kita dah hidup lama. Tapi amalan untuk akhirat buatlah selalu seolah-olah kita nak mati besok hari dah. Agenda akhirat buatlah selalu, jangan kita tunda-tunda. Biarlah ada perasaan seolah-olah kita nak mati besok dah. Mana kami doktor royak kita mu ni besok mati dah. Agak-agak malam ni kita nak tengok bola lagi ke stadium ni. Doktor kita tahu dah, esok kamu akan mati dah, pukul 9 pagi. Agak kita dah tidur lagi kemarin ni. Agak kita tak isah apa. Agak kita tak menyesal, tak pasal nak bertaubat, tak pasal aku. Kalau doktor kata kamu akan mati besok, sudah tentu kita akan berasa aku. Kita kena letak gitu dari lepas ibadah untuk klik ke akhirat. Hikmah li akhiratika ka'annaka tamut abada, seolah-olah kamu akan mati besok hari. Hati baik. Itu kita tolak tipu daya syaitan. Syaitan dia sekat kita daripada taat kepada Allah. Kita kena jawab balik, aku perlu kepada bekalan yang banyak untuk klik ke akhirat, kerana akhirat negeri yang kekal. Kemudian disuruh dia akan Ibnu Adam pula, yang kita syaitan dia suruh pula manusia dengan perlahan-lahan, yakni takhir bagi amal, dan berlambat-lambat, yakni lama mengerjakan taat. Ini tipu daya syaitan yang kedua. Tipu daya syaitan yang kedua, dia bisik di hati kita, gaduh mana kat buat amal, gaduh mana kat taubat daripada dosa. Kamu ni muda lagi, kamu ni lama mati lagi. Ini godaan syaitan. Maka jika dipelihara Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tengok kita daripada bisikan-bisikan syaitan tadi, ditolaknya godaan syaitan dengan berkatalah ia seseorang tiada ajal, yakni tempoh hidup.
tiada ajal, yakni tiada tempoh hidup aku dengan tangan aku, yakni kematian kita bukan duduk di tangan kita, umur kita bukan duduk dalam tangan kita, umur kita duduk dalam tangan Allah, yakni dalam milik kuasa Allah. Allah nak mati malam ni, mati kita. Allah nak mati pagi esok, akan matilah kita. Allah nak mati minggu depan, akan mati minggu depan dah kita. Semuanya bergantung kepada qada dan qadar Allah. Sebab apa? Atas bahasa kerana bahawasanya aku jika dapatkan amal hari ini kepada esok hari, kalau aku tunda nak buat amal untuk besok hari, maka amal esok hari itu hak besok hari. Hari ini suku-suku, hari ini suku, besok suku. Manakala aku amal akan amal besok hari, maka bahawasanya bagi tiap-tiap hari amal yang dipartu kepadanya. Ini tengok. Ini tipu daya syaitan yang kedua. Dia bisik di hati kita supaya melambat-lambat buat ibadat. Kalau orang muda, dia bisik, tua-tua ni kita buat amal. Tua-tua nanti kita berubahlah. Tua-tua nanti kita mengajilah. Kalau kita bekerja pula, nanti bajet kita mengajilah. Nanti bajet kita pergi masjidlah. Habis sibuk kita pergi masjidlah. Sebenarnya itu ayat syaitan. Ayat syaitan. Untuk melambat-lambat buat ibadat kita ayat syaitan. Maka kita kena tolak ayat syaitan tadi. Kita kena ingat kematian aku bukan dalam diri aku, milik Allah. Allah nak mati malam ni, matilah kita. Ini tengok syaitan pandai. Dia tiup di telinga kita, rasa di hati kita, tak gaduh nak buat amal, tak gaduh nak bertobat. Bukan kita membiarkan dosa itu satu dosa pula. Kita membiarkan dosa satu dosa pula. Itu baik. Syaitan, ada syaitan jin, ada syaitan ins. Syaitan dua, ada syaitan jin dan ada syaitan manusia. Ulama kata syaitan manusia terlebih jahat daripada syaitan jin lagi. Syaitan jin setakat bodoh dia tak boleh bertindak. Syaitan jin setakat bisik kemudian manusia yang ambil alih bisik syaitan tadi. Pelaksanaan manusia, syaitan sekadar beri idea, beri jalan, kemudian ia menjalani idea syaitan tadi manusia. Sebab itulah kata ulama, syaitanul in, syaitan manusia asyadu lebih jahat. Ada curi itu syaitan manusia. Syaitan jin tak pakai duit. Dia tak beli jin syaitan. Syaitan jin kecok kereta kita, curi barang kita, semua tu syaitanul in. Apa syaitan manusia? Syaitan manusia lebih jahat daripada syaitan jin lagi. Lepas tu kadang-kadang kita bila nama kau kita kata bahasa budak syaitan. Manusia kalau panggil jahat, kita panggil syaitan juga. Lebih jahat daripada itu lagi. Dan dalam Quran Tuhan sebut syaitan ins dan syaitanul jin. Syaitan manusia maksudnya manusia betul, cuma ganas sebut syaitan. Ada pun syaitan jin, syaitan tak nampak. Syaitan manusia ni manusia, cuma dia ganas sebut syaitan. Itu lebih jahat lagi. Itu baik. Syaitan manusia ni dia boleh merosak diri kita. Dia boleh mendatangkan kecederaan pada tubuh kita, pada harta kita dan sebagainya. Kemudiannya, habis itu maka amal esok hari, manakala aku amal akan amal esok hari, maka bahasanya bagi tiap-tiap hari amal yang dipatuh kepadanya pada tiap-tiap hari. Maka jika tiada diikutnya seseorang, saya tak ikut. Kemudian habis itu,
maka menyuruhlah akal syaitan pula. Baiklah, sekiranya tipu daya yang kedua kita tak ikut, maknanya kita menang lagi. Kalau syaitan goda supaya kita tunda buat amal ibadat, kita lawan. Kalau syaitan akan mari jalan yang ketiga pula. Kemudian maka menyuruhlah maka menyuruh akal dia dengan bersegera. Dia masuk patu pula. Bersegera yakni bergaduh buat amal. Maka berkatalah ia syaitan bagi anak Adam, segerakan olehmu supaya selesai bagi diri dia dan begian. Contoh kan, kalau semaya sunat cepat, siapa kata ada tamak-ninah. Semaya fardu cepat, siapa kata ada tamak-ninah. Tak cukup tamak-ninah, maka tak sah juga. Lepas tu nafsu kita ni kadang-kadang duk tambah je berasa cepat nak tubik. Nafsu kita ni kalau dia sudah semaya kat orang sebelah ni. Dia sudah semaya, pakat ada orang wirid pun tak ada, ayat kursi pun tak ada zikir. Orang belakang ni. Syaitan dia suka, dia tak suka kita duduk tempat-tempat mana. Dia suka kita ni tubik daripada masjid banyak-banyak. Syaitan dia suka kita melambat-lambat daripada naik ke masjid. Itu perangai syaitan. Itu syaitan dia suka kita duduk kedai kopi lama. Lepas tu kalau mengikut hadis, begitu juga mengikut kata-kata ulama, tempat yang paling selesa syaitan duduk ialah kedai-kedai kopi atau kedai-kedai makan. Bahkan ada bendera tiap-tiap kedai makan, bendera syaitan. Lepas tu kadang-kadang bila kita duduk kedai kopi rasa gani Pak syaitan gelewak tempat tu. Dan kita duduk kedai kopi makan Ustaz, kamu rasa lah kalau nasi dingin rumah pergi makan kedai Ustaz, bawa nasi dingin rumah pergi makan kedai, bawa air test dia makan kedai, Ustaz tak tahu kedai ni. Tapi kalau beli kedai, buku beli makan di rumah, tak sedap ni. Sebab dia ada benda lain di sini. Dia apa dia? Syaitan salah satunya. Belakang nafsu, belakang syaitan lain. Bukan salah tak salah, kita kedai kopi tak salah, tapi nak kena ada tempat kedai makan mereka, tempat syaitan juga. Dia baiknya. Dia tempat gitu kali. Lepas tu kadang-kadang bila kita muhasabah diri kita, bila kita audit diri kita, kadang-kadang umur kita ni banyak habis tempat yang sia-sia. Ada orang yang habis umur di kedai kopi sejam, 2 jam di kedai kopi. Ada orang yang habis umur dekat Facebook je. Kat Facebook sekarang ni tak payah begitu, dia pakai sapu serak dia bila dah. Canggih. Sebab tu hati kita, kalau kita dah baca maklumat orang tu ni, hati tak akan jadi juga. Hanya sekadar pengisian di IQ, sekadar mengisi di kepala saja, sekadar dapat maklumat saja. Tapi nasbah nak mencerah hati, bagi amat tak juga. Kita dah tengok Facebook, tengok sejam ke, 2 jam ke, 3 jam, benda ni tidak mencerahkan hati. Hati kita tidak jadi juga. Hanya sekadar menambah maklumat di kepala saja. Isu itu, isu ini, macam-macam. Besok kalau kita tengok Quran, apakah hati kita baca? Besok kita baca buku agama, kita kaji buku agama, boleh mendapat cegah hati. Hati kita kalau kita baca ilmu tasawuf, dia jadi jiwa itu tasawuf lalu dah. Kalau kita baca kitab fiqh, semangat kita nak pergi ibadat. Kalau kita baca ilmu tauhid, maka semangat kita nak memakai akidah kita. Ini tema. Sebab apa? Kita agama, orang menulis dengan hati ikhlas. Bila kita baca, masuk dalam hati kita. Apa tak Quran kalamullah, bila kita baca, masuk dalam hati. Ada pun tulisan di Facebook, ada kadang manusia tulis dengan karu,
Manusia tulis dengan fitnah, bubuh gambar fitnah, kata-kata dusta, nusta, maki hamu dan sebagainya. Benda tu tak akan masuk dalam, hanya pilih kepala sahaja. Jadi ada manusia yang habis umur kerja-kerja di situ. Ada manusia yang habis umur dekat TV, sejak wajah tengok TV. Ada manusia yang habis umur tempat bola. Macam-macam. Jadi bila kita audit umur kita tempat ibadat berapa saja. Kita dekat masjid berapa minit ya, kira-kira. Kalau orang semaya cuma 5 waktu, maka banyaklah dia dekat masjid. Kalau orang yang kurang semaya cuma 5 waktu, maka sangat sedikit dia dekat masjid. Umur kita tidur itu tak masuk. Maka Allah suruh kita tidur kan? Sebagai istirahat tubuh badan kita. Allah kita kerja tubuh pagi tulis petang, itu pun disuruh bagai ibadat juga. Selain ibadat itu. Hati baik. Allah kita sangat bernilai di sisi Allah. Nikmatani maghbuluna katsirun minan nas al-fararu was-sihhatu. Dua nikmat kebanyakan manusia membazir, iaitu masa lapang dan masa sihat. Sihat dan lapang ni banyak manusia membazir, membiar begitu sahaja. Kemudian baik, hari syaitan kadang-kadang dia masuk ke dalam kita supaya cepat buat ibadat. Maka baiklah. Dan maka jika dipeliharakan Allah, sekiranya Allah jaga kita, ditolaknya dengan katanya sedikit amal serta tamak lebih baik daripada banyak serta nuksan. Kita tolaknya. Kita tolak bisikan syaitan. Kita kata kepada syaitan yang menggoda kita, aku buat amal sikit yang sempurna lebih baik daripada banyak yang tak sempurna. Tak ada guna aku buat banyak namun tak sempurna, Allah tak terima. Walaupun sikit Allah terima, itulah yang kita nak. Kemudian menyuruh dengan kemudian sekiranya syaitan ni gagal jalan yang keempat, yang ketiga, dia akan masuk tipu daya yang keempat pun. Padahal menyuruh dengan sempurna ke amal. Hal keadaannya seseorang dengan riak bagi manusia. Ada masuk kat ni pula. Syaitan kata buat amal molek supaya manusia dipuji kamu. Riak selanjutnya. Besok kita buat molek supaya manusia puji. Nak manusia puji itulah riak selanjutnya. Ini syaitan. Nangis syaitan dia pakar. Bak menipu ni syaitan pakar. Dia mahir bak menipu ni. Kita minat buat ibadat, dia masuk ke ibadat juga. Dia kata buatlah banyak ibadat supaya manusia puji kamu, manusia hormat kamu, manusia sanjung kamu, manusia kata kamu ni begitu. Maka jika dipelihara akan dia Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita daripada godaan syaitan. Ditolaknya seseorang dengan berkata lah ia seseorang, apa yang aku riakkan bagi manusia, tak ada tujuan aku buat ibadat dengan riak, maka tiadakah memadakan daku melihat Allah. Biarlah manusia tak lihat pun, manusia lihat pun dia tak nak buat apa juga. Biarlah Allah yang melihat ibadat aku. Tak ada guna manusia melihat ibadat aku kalau Allah tak lihat. Yang kita naknya Allah melihat ibadat kita, bukan manusia yang melihat ibadat kita. Jadi ingat, kalau kita buat ibadat supaya manusia melihat, itulah riya. Maka sembunyikanlah ibadat kita daripada penglihatan manusia, barulah Allah melihat ibadat kita. Kemudian jalan yang seterusnya syaitan akan masuk pula. Maka jika hendak bahawa menjatuh akan anak Adam di dalam wujud, sekiranya syaitan gagal menimbul sifat riak dalam hati kita, maka syaitan akan cocok supaya kita ada sifat wujud.
Wujud ni perasaan. Kita rasa kita ni kuat ibadat. Itu wujud. Kita rasa kita ni rajin. Kita rasa ni kita hebat. Dia rasa kita kuat ibadat. Dia rasa kita adalah satu sifat wujudan. Sepatutnya kita kena ada perasaan Allah yang beri hidayah kepada aku boleh buat amal ibadat. Jika berkatalah ia syaitan apa yang membesarkan jika, dan jikalah engkau menjaga tu kita tak ada seorang menjaga dan menjaga akan jika, maka jika dipelihara Allah Ta'ala akan dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita daripada tipu daya syaitan tadi, ditolaknya syaitan. Balah mana cara nak tolak? Dengan berkata bahawasanya bangkitkan, yakni bangkit boleh buat ibadat ni bagi Allah. Tidak daya demikian itu, demikian amal. Tiada aku. Aku kena ada pasal itu. Kena ada pasal ya, aku boleh buat ibadat ni pertolongan Allah. Jangan kita tukar dengan kekuatan kita. Kita kena bergantung, kena bertungkap hidayah daripada Allah. Aku boleh semaya sunat banyak dengan pertolonganmu ya Allah. Aku boleh baca Quran sehari dengan pertolonganmu ya Allah. Aku boleh zikir pagi petang, boleh mengajar siang malam, boleh mengaji siang malam ni. Ingat dengan pertolongan Allah. Jangan kita pasal diri kita. Kalau kita letak kekuatan diri kita, itulah wujud kita dalam ibadah. Sebab secara hakikatnya kita ni tak ada kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah. Melainkan dengan pertolongan Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada aku, bukan kekuatan aku dah. Sebab ramai orang yang segar buka supaya kita boleh buat amal juga. Ramai orang yang sakit boleh buat amal. Ramai orang yang sihat, yang senang, kaya, tak boleh buat amal. Ramai orang yang sakit namun boleh buat amal juga. Inilah sebenarnya kita buat amal dengan pertolongan Allah, bukan dengan kepribadian kita. Dan iaitu Allah yang menentukan aku dengan taufiknya, taufik Allah. Dia ada kuasa bantu di hati kita. Dia ada perasaan kita boleh buat amal ini dengan taufik, dengan kekuatan daripada Allah. Dan jadikan bagi amalku harga dengan kurnia Allah. Boleh bangun malam ke, boleh semaya pagi ke, boleh sedekah ke, boleh berjual ke, ingat dengan pertolongan Allah belakang. Dan jika tiada kurnia Allah, sebalik kalau Allah tak bantu kita buat ibadat, maka apa ada harganya ini amal pada jambi nikmat, pada lambungnya nikmat Allah atasku. Kalau Allah tak bantu kita buat amal, maka tak kuasa kita nak buat amal. Dan lambung maksiat aku baginya, bagi seseorang. Sekiranya Allah tidak bantu kita meninggalkan maksiat, nascaya tak kuasa kita nak meninggal maksiat. Maka alamatnya kita derhaka kepada Allah. Ini pertolongan Allah tak? Dengan pertolongan Allah, orang jauh boleh mari masjid belajar. Bila seseorang tak ada pertolongan Allah, dia dekat masjid tak boleh naik. Ini semua dengan pertolongan Allah. Namun ada balasan masing-masing. Kita buat baik, ada balasan daripada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah, ada balasan juga di akhirat. Walaupun secara hakikat Allah tak beri taufik, namun ada balasan juga di atas tinggal dia taat kepada Allah. Jadi kesimpulannya, ada banyak lagi tipu daya syaitan. Mudah-mudahan apa kita belajar kitab Minhajul Abidin ini memberi kesan sedikit sebanyak kepada kita untuk mengaudit hati kita. Adakah ibadat yang kita buat selama ini Allah terima atau sebaliknya? Apa yang harap mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadat kita.
Kemudian datanglah dia syaitan akan dia daripada jalan yang keenamnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma ahsin akhlaqana. Allahumma ahsin arzaqana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insya pada ini bagi jemaah yang tak dapat, ada jemaah kita sakit, nak tidur tak boleh, tengah hari pun tak boleh, tengah ada pun tak boleh tidur. Kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala sembuh penyakit, angkat bala daripadanya. Ya umum untuk kita saja.